Dalam satu bilik sempit, ada seorang lelaki dibiarkan hidup sendirian. Tak ada pakaian, tak ada makanan dan dia sendiri tak tahu yang seluruh negara tengah tengok setiap pergerakan dia. Apa yang dilalui bukan sekadar ujian tau, tapi penjara yang disiarkan di televisyen dan lelaki itu bernama Nasubi. Tomoaki Hamatsu atau lebih dikenali dengan nama pentasnya Nasubi ialah seorang pelawak muda di Jepun. Jadi masa tu tahun 1998, Jepun tengah dalam fasa di mana rancangan realiti mula jadi kegemaran ramai. Lagi pelik dan luar biasa konsepnya, lagi tinggi rating rancangan TV tu. Bila dah dalam suasana macam tu, muncullah seorang pelawak muda bernama Tomoaki Hamatsu. Tapi lepas kejadian ni, semua orang kenal dia dengan satu nama yang kekal sampai sekarang iaitu Nasubi yang bermaksud terung dalam bahasa Jepun. Jadi masa tu Nasubi ni baru je nak mula bina kerjaya dalam dunia hiburan. Dia ada impian besar nak jadi pelawak terkenal tapi hidup dia belum ke mana lagi lah. Dan dia ni dah banyak kali cuba masuk uji bakat tapi banyak kali juga dia gagal. Jadi bila satu rancangan popular buka peluang untuk peserta baru, dia rasa inilah masa untuk buktikan yang dia boleh capai impian dia. Dan rancangan tu bernama Susune Denpa Shonen. Konsep rancangan tu kononnya nak uji sejauh mana manusia boleh bertahan dalam situasi ekstrim. Tapi realitinya apa yang jadi pada Nasubi jauh lebih kejam daripada sekadar eksperimen. Bila dia diterima masuk, kru bawa dia ke satu bilik kecil yang kosong. Tak ada katil, tak ada meja, tak ada pakaian, tak ada makanan. Cuma ada kamera di setiap penjuru dan masa ni kru cuma bagi tahu cabaran dah bermula. Jadi tugasan dia cuma satu je, hidup dengan apa sahaja hadiah yang dia menang melalui borang peraduan dari majalah. So maksudnya kalau dia nak makan, dia kena menang makanan. Kalau nak pakaian, kena menang pakaian. Dan dia juga tak boleh keluar rumah, tak boleh bercakap dengan sesiapa dan tak boleh guna apa-apa selain daripada hadiah yang dia dapat sendiri. Untuk pengetahuan korang, sebelum semuanya bermula, dia diarahkan untuk buka semua pakaian sebab pengarah nak dia mula dari kosong. So Nasubi pun ikut je sebab dia ingat ini semua sebahagian daripada rancangan uji bakat biasa. Dan dalam reality show tu, dia diberitahu kena kumpul hadiah bernilai 1 juta yen untuk tamatkan cabaran tu. Jadi bila dia dengar tu, dalam fikiran dia, oh bila nilai tu dah cukup nanti aku akan keluar dan menang besar lah. Tapi dia tak tahu satu perkara penting yang cabaran tu sebenarnya disiarkan secara langsung. Jadi masa ni seluruh Jepun tengah tengok dia. Setiap kali dia lapar, kecewa atau cuba isi borang peraduan, semua orang boleh tengok dia tahu. Tapi Nasubi langsung tak tahu. Dia fikir dia bersendirian tapi sebenarnya dia dah jadi tontonan satu negara. Jadi pada hari pertama, Nasubi masih tersenyum. Dia fikir semua ni cuma rancangan lucu, satu eksperimen singkat yang mungkin akan berakhir bila dia dah cukupkan jumlah hadiah. Tapi bila masa dah berjalan, senyuman tu makin lama makin hilang. Hari berganti minggu dan dia mula sedar yang apa yang dia lalui bukan sekadar permainan. Jadi dia pun duduk sorang-sorang dalam bilik sempit tu, tak berpakaian dan cuma ditemani kamera yang terus merakam tanpa henti. Dan korang tahu tak, setiap hari dia isi beratus-ratus borang peraduan dari majalah dengan harapan ada satu yang akan menang. Tapi kebanyakan masa dia cuma menunggu. Dan makanan pertama yang dia dapat datang daripada hadiah kecil, sebungkus nasi dan beberapa tin makanan anjing. Masa tu dia ragu-ragu tahu nak makan sebab yelah dia ni manusia bukan haiwan. Tapi bila lapar sampai menggigil, dia pun dah tak ada pilihan lain. Dia pun buka pintu makan perlahan-lahan sambil menahan air mata. Setiap kali postman datang hantar hadiah baru, dia akan melonjak gembira. Itu je satu-satunya masa dia rasa macam masih ada hubungan dengan dunia luar. Walaupun dia tak boleh nampak muka orang tu, bunyi ketukan pintu dan pukusan yang sampai dah cukup untuk buat dia rasa ada harapan sikit. Tapi hadiah yang datang tu pula bukan selalu berguna tau. Kadang dia dapat kasut, mainan budak atau beras mentah yang dia tak boleh masak sebab tak ada periuk. Pernah juga dia dapat set tisu tandas dan itu je benda paling bernilai masa tu sebab dia tak ada kain, tak ada baju, tak ada apa-apa. Semua benda dia cuba guna untuk teruskan hidup. Hari demi hari bilik tu makin senyap, tak ada suara orang lain, cuma bunyi postman, bunyi kertas dan suara dia sendiri. Jadi untuk elak jadi gila, dia mula bercakap dengan kamera. Kadang dia gelak sorang-sorang, kadang dia menangis, ada masa dia bercakap macam kamera tu kawan dia. Dan apa yang dia tak tahu, semua tu disiarkan kepada berjuta-juta rakyat Jepun setiap minggu.
Orang ramai kenal wajah dia, tahu reaksi dia bila lapar, tahu bila dia gembira dapat hadiah dan ketawa bila dia terpaksa pakai hadiah pelik untuk tutup badan dia. Tapi itulah kesian dekat Nasubi sebab dia tak tahu apa-apa pun masa tu. Dia ingat semua rakaman tu cuma untuk dokumentasi bukan secara langsung. Dan dekat luar sana dia dah jadi selebriti tapi dalam bilik tu dia cuma seorang lelaki yang terkurung kelaparan dan perlahan-lahan kehilangan rasa siapa dirinya yang sebenar. Bila dah masuk beberapa bulan, keadaan Nasubi makin teruk tau. Badan dia dah makin susut, muka cengkung, mata dah tak bermaya. Rambut dia pula panjang, kusut dan kuku pun dah panjang sebab tak pernah dipotong. Suara dia bila bercakap pun dah lemah tau. Macam orang yang dah lama tak jumpa harapan. Tapi walau macam mana pun dia tetap duduk depan timbunan kupon majalah setiap hari. Isi satu-satu dengan tangan yang dah menggigil sebab kelaparan dan letih. Kadang tu dia ada menang makanan tapi kebanyakannya hadiah yang dia dapat langsung tak membantu. Ada hari dia dapat mainan, kadang kasut, kadang tuala atau benda rawak yang langsung tak boleh guna. Dalam dokumentari The Contestant, Nasubi pernah cakap masa tu dia dah mula rasa kosong. Dia juga dah tak tahu hari apa, tak tahu masa dan tak kenal beza antara siang dengan malam. Sebab bilik tu sunyi, tak ada suara, tak ada cahaya dari luar dan setiap hari dia bangun dia cuma tengok benda yang sama. Dia pun mula bercakap dengan diri sendiri, kadang dia ketawa sambil pandang kamera, kadang dia menangis tanpa sebab. Bila terlalu sunyi, dia reka perbualan sendiri sebab kalau tak, dia rasa macam boleh hilang akal. Dan masa tu dia ada cakap yang dia ni dah lupa rasa manusia, dia dah tak tahu apa maksud bebas. Penonton pula anggap benda ni lucu tau, tapi bagi Nasubi, setiap hari tu rasa macam hukuman, setiap detik yang berlalu dia makin hilang rasa diri. Walaupun keadaan dia makin teruk, dia tak pernah berhenti isi kupon tu tau. Hari demi hari dia terus tulis sebab itu je rutin yang dia tahu. Sebab dia sendiri pun tak tahu bila nak berhenti, dia cuma teruskan sebab kalau berhenti dia mungkin hilang kewarasan. Sampailah selepas 15 bulan hidup macam tu, hadiah yang dia menang akhirnya capai nilai 1 juta yen. Dia menang macam-macam, makanan, pakaian dan barangan elektrik. Bila dia sedar dia dah cukup 1 juta yen, dia senyum tau. Dia tunduk dekat kamera dan ucap terima kasih sambil menahan air mata. Dalam hati dia percaya semua ni akhirnya dah habis. Tapi bila kru datang masuk, diorang cuma cakap satu ayat je, iaitu cabaran tu belum habis lagi. Jadi bila 15 bulan terkurung dalam bilik tu, satu hari kru datang dan suruh Nasubi tutup mata tau. Dalam kepala dia masa tu dia betul-betul percaya yang semua ni akhirnya dah habis. Dia fikir dia akan balik rumah, jumpa keluarga, mandi air panas, makan makanan betul dan tidur atas katil sebenar. Dan masa ni dia senyum je masa kru letak kain tutup mata tu sebab dia rasa bebas untuk kali pertama. Tapi bila kain tu dibuka, senyuman tu terus hilang. Dia pandang sekeliling dan dia sedar dia tak balik rumah pun. Tapi dia ada di Korea Selatan dalam satu bilik kosong sama macam bilik lama dia. Tak ada tingkap, tak ada perabot, cuma kamera yang dipasang setiap sudut. Bila dia nampak situasi tu, dia terdiam tau. Dia tanya dekat kru, kenapa saya di sini? Tapi tak ada jawapan pun. Dorang cuma bagi arahan yang sama, isi kupon majalah dan hidup daripada hadiah yang dimenang. Cuma kali ni majalah tu versi Korea. Dan ya, dia pun bermula semula. Beberapa bulan seterusnya, Nasubi teruskan hidup dalam keadaan yang makin tak stabil. Fizikal dia makin lemah, tapi yang lebih teruk, emosi dia dah hampir runtuh. Dia mula persoalkan kenapa semua ni jadi dekat dia. Kadang dia cakap sendiri dekat kamera, tanya bila semua ni nak habis. Kadang dia cuba yakinkan diri sendiri, sikit je lagi aku boleh bertahan. Tapi dari raut wajah dia masa tu, kita boleh nampak dia dah penat sepenuhnya. Walaupun trauma tu makin dalam, dia tetap patuh sebab dalam kepala dia satu je yang penting. Dia kena habiskan cabaran ni supaya boleh balik. Dan akhirnya lepas berbulan-bulan berlalu, hadiah yang dimenang cukup untuk capai sasaran sekali lagi. Dia tunduk depan kamera, ucap terima kasih dengan suara yang hampir hilang. Kali ni dia betul-betul percaya semua ni dah berakhir. Dan ya, kali ni rancangan tu betul-betul tamat tapi perakhiran dia bukan macam yang dia bayangkan. Jadi kru bawa dia keluar dari bilik tu tapi kali ni bukan ke rumah, bukan ke tempat sunyi. Sebaliknya ke satu pentas besar dengan lampu terang dan bunyi sorakan kuat. Dan korang nak tahu tak, ribuan orang tengah bersorak nama dia tau masa tu. Kamera pula di sekeliling dan semua mata tertumpu pada dia. Si Nasubi ni pula berdiri terpinga-pinga, badan dia masih kurus, tangan menutup badan sebab rasa malu sebab dia baru tahu selama 15 bulan dia hidup dalam bilik tu, seluruh Jepun sebenarnya tengah tonton dia secara langsung. Setiap detik, setiap pergerakan, setiap kelaparan dia, semuanya disiarkan tanpa dia tahu. Dia pandang ke sekeliling, tengok semua orang ketawa dan menjerit nama dia. Tapi dalam diri dia tak ada rasa gembira pun, dia bukan rasa bangga, dia cuma rasa kosong. Bagi penonton, momen tu jadi kemuncak hiburan, tapi bagi Nasubi itu hari yang dia tahu hidup dia dah berubah selamanya. Dan rancangan tu pun tamat tapi trauma tu tak pernah hilang. Bertahun-tahun lepas tu dia masih teringat rasa lapar, rasa sunyi dan perasaan bila tahu seluruh dunia
ketawa tengokkan dia menderita. Selepas rancangan tu berakhir, Nasubi terus menjauhkan diri daripada dunia hiburan. Dia pernah cakap masa di dalam bilik tu dia rasa dah hilang separuh daripada diri dia. Dan selepas beberapa tahun kemudian, dia mula bercakap secara terbuka tentang pengalaman tu. Bukan untuk cari simpati tapi untuk tunjuk betapa bahayanya bila manusia dijadikan hiburan. Dalam dokumentari The Contestant yang diterbitkan pada tahun 2023, ada tunjuk sisi sebenar kisah dia. So guys, korang boleh tengok dekat situ apa yang dia lalui. Okeylah, Kim rasa sampai sini dulu untuk story kali ni. Kalau korang suka kisah macam ni, jangan lupa subscribe, komen pandangan korang dan aktifkan loceng supaya korang tak terlepas episod seterusnya. Jumpa lagi dalam video lain. Bye bye. Assalamualaikum.